Kalau yang kencing manis ni dari tahun Sama ni lah, sama. sama juga. Waktu tu juga baru dapat. Serangkai lah. Dia ada diabetes, darah tinggi, cair darah. Dia ada 5 jenis ubat lah makan. Sebelum ni ada ambil ubat hospital ke? Hospital dia. Ubat hospital. Banyak lama hospital. Dah lama lah buat hospital tu dah dari awal. Daripada kena ni, daripada stroke daripada tahun 2020 lah. Berapa tu? Berapa bacaan dulu dengan sekarang? Dulu kalau kata lepas kita tak pernah pergi cek hospital kan ambil darah kan. Dalam belas lah. Dalam 11 lah, bawah 15 lah. Makan ubat ni dah 5.7. Pinjam makan dia kan. Belasah je. Oh, tak spike. Tak puasa pun apa semua kan okey lah. Tapi dia jumpa benda ni untuk kencing manis kan. Memang kan tak ada stop lah. Habis dia. Yang nampak ketaru tu masuk pergi ke hospital. Dulu pagi kadang-kadang dia puasa malam kan. Ni pagi selamba je minum air, makan mi kari apa semua kan. Tapi cek alhamdulillah okey lah. Kadang bacaan dia dalam 7.5 lah berada. Yang makan ni kan yang last saya cek dia 5.7. Memang nampak kesan ketara lah lepas amal tu. Berapa lama tuan amal betul? Tahun ni bulan apa? Februari ni. Cuma benda ni jumpa dalam FB. Cuba dah sebab apa kadang-kadang kencing manis ni kalau tak dijaga, tak dikawal dan harap pada bawa hospital, kita takut nanti melarat. Yalah, kita datang penuh, takkan balik pun nak apa? Datang sempurna, balik pun biar sempurna. Walaupun tak sihat tapi anggota dia biar sempurna. Sebab apa tu saksi kita besok. Jadi secara sarankan kalau kata berkemampuan boleh makan ubat.